boleh tutup mata langsung lepas buat pembedahan plastik. Hajatnya nak cantik tapi lain pula jadinya. Ini yang berlaku kepada salah seorang daripada mangsa Elena Vernady, iaitu pakar pembedah muka untuk cantik. Tapi sebenarnya ni tak ada sijil langsung. Macam mana orang boleh percaya? Orang percaya sebab dia ni viral dekat sosial media. Dia ada sosial media dia sendiri, jadi orang pun percaya. Ini yang berlaku pada salah seorang mangsa Elena Vernady, iaitu pakar pembedahan kosmetik yang mengakui dia ada sijil tapi sebenarnya dia tak ada sijil. Tapi macam mana orang boleh percaya? Orang percaya sebab dia buat posting dekat dia punya sosial media. Jadi orang percaya sebab dia ni viral. Lagi mengerikan, dia buat pembedahan hanya dekat rumah sahaja. Bukan sahaja kes tak boleh tutup mata, mulut tak boleh makan pun ada juga. Tapi apa yang paling geram tu, ada juga pesakit yang datang repeat lagi. Sebab apa? Sebab diorang ingatkan lepas pembetulan yang dilakukan oleh Elena Vernady ni, muka diorang akan lagi cantik. Tapi makin worse lagi adalah akhirnya Elena Vernady ni dia ditangkap oleh polis. Tapi polis susah nak tangkap dia pada awalnya sebab muka dia sentiasa berubah-ubah dan dia sentiasa bertukar identiti. Tapi ada yang mengatakan dia masih lagi bebas sehingga ke hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku.